Hai semua, Ivan di sini. Dan hari ini saya akan cuba meneka rakan baik saya Thomas Sor dengan mata tertutupi kawan baik. Saya pasti dapat mengenalinya dengan mudah. Betul ke ni? Keputusan yang agak sukar, rasa macam itu Thomas Sor. Saya tak tahu kenapa. Macam kalau anda ada rakan baik juga. Jika anda tidak meneka Thomas Sor, anda akan dapat tatu yang tertulis namanya di muka anda. Apa tatu sebenar? Anda bergurau. Anda suka? Tidak. Nampak baik. Tidak. Tolonglah. Kalau begitu, anda patut dekat Thomas Sor. Ya, saya akan. Saya tukang tatu yang baik. Tonton video ini hingga akhir. Dalam pusingan ini, Ivan akan tanya soalan. Mari kita lihat siapa yang lebih mengenalinya. Mudah. Thomas Sor tahu semua tentang saya. Kita akan lihat, tetapi inilah kelainannya. Peserta akan berbunyi seperti ini. Hello. Apa suara pelik ini? Baiklah semua, saya mahu Ivan kalah. Dia rosakkan telefon saya. Hey Maria, mungkin saya tunjukkan awak satu trik. Ho, apa? Apa yang awak buat? Maaf, saya tak dengar. Saya benci awak. Maaf. Sudah tiba masa untuk balas dendam. Dengar dengan teliti. Kita perlu mengelirukannya dia suka steak. Anjingnya dan anjing saya bernama Luke, awak dengar? Ya. Baiklah, mari kita semak. Apa nama anjingnya? Jackson, Mike, Jerry. Bukan Jackson, Mike, Jerry, Luke, L-U-K-E. Semoga berjaya Ivan. Saya ingin lihat tatu baru anda. Anda tidak akan. Saya telah sediakan papan ini supaya saya dapat menandakan tekaan saya dengan jelas. Jadi soalan pertama saya untuk peserta nombor 1 adalah bagaimana kita meraihkan hari jadi ke-12 saya. Sebenarnya saya sudah pergi ke sana. Ya, saya pergi ke sana. Itu Fahari World. HMM. Ya, mungkin itu dia. Baiklah. Jadi untuk peserta pertama saya akan letakkan ya. Sekarang soalan untuk Thomas Sor nombor 2. Siapa YouTuber kegemaran saya? Oh, itu senang. MR Beast. Tidak benar-benar. Tetapi saya juga menontonnya. Ini mungkin Thomas Sor. Ia lebih sukar daripada yang saya jangkakan. Untuk nombor 2, saya akan letakkan mungkin. Kawan-kawan, tulis di komen. Siapa YouTuber kegemaran anda? Nombor 3, apa nama anjing saya? Nama anjing anda ialah Lucas. Ia Luke, L-U-K-E. Ia Luke. Jawapan betul. Ya, soalan nombor 4. Berapa orang adik-beradik yang saya ada? Oh, tidak. Tunggu. Saya lupa. Ho, ini pasti bukan Thomas Sor. 5 adik-beradik. Saya ada 4. Dia telah pergi ke rumah saya seperti 100 kali. Terlalu banyak adik-beradik. Tidak. Ya, Soalan untuk nombor 5. Berapa bilangan pengikut yang saya ada di saluran saya? Lebih 100,000. Betul. Tetapi kawan-kawan, saya benar-benar mahu mencapai 1 juta pengikut. Jadi langgan sekarang. langgankan sekarang. Rasa Thomas Sor. Yang sebenar mungkin nombor 1, 3 atau 5. Tetapi pastinya bukan nombor 4. Dalam pusingan ini, peserta akan memberikan hadiah kepada Ivan. Saya suka ini. Rasa seperti hari jadi saya. Mulakan dengan nombor 1. Mari kita lihat. Mari buka ini. Oh, bola. Ini pasti Thomas Sor. Tunggu. Ia kempis. Alice. Bukan pada kapal saya. Ini bola kegemaran saya. Baiklah, mari lihat peserta nombor 2. Oh, terima kasih. Murah seperti sebotol. Ya, oh, Prime. Saya suka Prime. Tetapi saya rasa Thomas Sor akan berikan saya sesuatu berkaitan bola sepak. Tetapi ini juga hadiah yang baik. Sekarang nombor 3. Mari kita lihat apa yang ada di dalam. Terima kasih. Pensil. Menarik. Saya rasa Thomas Sor masih akan beri saya sesuatu yang lebih kreatif. Baiklah. Sekarang nombor 4. Nombor 4. Mana hadiah anda? Oh Tuhan, nah walaupun rakan baik anda boleh lupakan hari jadi anda dan beri anda hadiah. Tidak. Rakan baik pasti tidak akan lakukan begitu. Sekarang nombor 5. Bawa hadiah anda kepada saya. Baju T bola sepak, baju borsa itu sangat bagus. Saya rasa nombor 5 pastinya Thomas Sor kerana dia akan beri saya sesuatu berkaitan bola sepak agak hebat. Baiklah, sekarang mari kita baca semua hadiah. Nombor 1 ialah bola kempis. Jadi anda pasti tidak. Nombor 2 ialah Prime, yang saya rasa ya. Nombor 3 pensil berwarna. Tidak terlalu asas. Nombor 4 tiada hadiah. Jadi tiada komen.
Dan nombor 5 dengan kit bola sepak, pasti ya, saya rasa nombor 5 adalah Tomasor kerana dia ada 2 ya untuk pusingan ini. Saya mahu uji kemahiran penjaga gol mereka kerana saya tahu Tomasor adalah penjaga gol, jadi ini sepatutnya mudah. Kita akan lihat tentang itu. Nombor 1. Kawan-kawan, saya takkan menembak terlalu kuat. Saya cuma nak lihat teknik anda. Mereka tidak menyelamatkan, tetapi anda berusaha. Mari kita lihat nombor 2. Bagus. Nombor 2 menyelamatkan dengan baik. Teknik yang bagus. Nombor 3. Selamatkan dengan kaki. Saya rasa Tomasor sebagai penjaga gol, dia akan berkata dengan tangan. Tetapi kita masih perlu lihat 2 peserta lain. Nombor 4. Itu adalah penyelamatan yang hebat. Tekniknya bagus. Dan akhirnya, nombor 5. Oh, regangan yang bagus. Saya perlukan tatu di wajahnya. Tidak. Jadi untuk nombor 1, dia tidak menyelamatkannya. Tidak, maaf. Nombor 2 penyelamatan yang agak baik, bukan yang terbaik. Saya rasa tidak. Nombor 3 juga penyelamatan yang agak baik, lebih kepada terjun. Jadi saya akan letak mungkin nombor 4. Dia menyelamatkannya dengan kaki. Terjun yang agak baik juga. Jadi saya akan letak thunder. Ya, dan nombor 5 saya rasa ini adalah penyelamatan terbaik. Jadi saya akan letak ya. Setakat ini 5 kelihatan sangat baik sekarang. Tetapi mari kita pergi ke pusingan seterusnya. Dalam pusingan ini, anda perlu menekerakan anda melalui tarian. Apa? Saya tak pernah lihat Tomasor menari sebelum ini. Jadi saya sangat teruja. Anda semua bersedia? Agak baik. Oh, semakin mantap. Tarian yang bagus. Tapi saya tak pernah lihat Tomasor menari sebelum ini. Jadi saya tak tahu apa yang diharapkan. Ya, itu memang tak masuk. Mungkin. Mari kita lihat peserta lain. Nombor 2. Tarian yang hebat. Nombor 2. Tetapi Tomasor pasti tidak akan melakukan itu. Saya rasa Tomasor boleh lakukan itu. Tidak. Mari kita lihat nombor 3. Ya, memang bertenaga tarian yang bagus. Mungkin ia berkesan kerana Tomasor sangat bertenaga dan mungkin dia akan lakukan seperti itu. Jadi mari kita lihat nombor 4. Itukah semua tarian anda? Maksud saya, ia tidak buruk. Anda melakukan sesuatu. Sebenarnya Tomasor suka lakukan sesuatu yang sangat mudah. Dia tidak mahu merumitkan perkara. Jadi mungkin ia adalah Tomasor. Nombor 5. Bagus, minimalis juga seperti itu. Sekarang mari kita buat pengundian. Untuk nombor 1 saya akan letak mungkin kerana dia tidak buat banyak. Jadi cuma mungkin. Sekarang untuk 2 tarian yang agak baik juga, anda tahu ini agak kreatif. Tetapi saya rasa Tomasor tidak melakukan semua ini. Dia mungkin tak menari pun. Tidak, 3 melakukan perkara yang sangat bertenaga. Saya akan letak mungkin. 4 tidak buat apa-apa. Saya cuma buat ini dan saya agak suka itu. Saya tak pernah lihat Tomasor menari pun, itu sahaja. Ia nombor 5 juga buat sesuatu. Jadi saya rasa itu juga mungkin. Itu semua hasilnya. Mari kita pergi ke pusingan seterusnya. Dalam pusingan seterusnya, para peserta telah memasak hidangan kegemaran untuk Ivan. Mari kita pergi. Baiklah, mari kita lihat. Peserta nombor 1 ada brokoli. Ew. Saya benci sayur-sayuran ini, pasti bukan Tomasor. Dia takkan bagi saya itu. Nombor 2 itu keripik yang lebih baik. Tetapi saya rasa Tomasor akan bagi saya sesuatu yang lebih sihat dan tetapi agak baik. Sausage. Saya ingat gurauan yang awak buat, Alice. Jika itu awak, tetapi sausage agak baik. Tetapi bukan kegemaran saya dan ini adalah nombor 4. Ini sangat baik. Tomasor tahu yang saya suka steak.
Saya tak rasa awak suka steak. Saya suka steak itu, pasti ya. Nombor 5, pizza. Kawan-kawan, jika anda tidak tahu, Tomassor dari Itali, jadi mungkin dia ada sesuatu. Baiklah, 1 pasti tidak, 2 tidak, 3 tidak, 4 ya, dan 5 mungkin. Mari kita ke pusingan seterusnya. Jika Tomassor adalah kawan baik anda pasti dapat meneka dia tanpa ini. Dia sepatutnya kalah. Sekarang untuk pusingan akhir saya dan Tomassor. Ada beberapa jabat tangan khas dan mari kita lihat siapa yang tahu. Sekarang untuk jabat tangan biasa dan normal. Apa? Tomassor takkan buat begitu. Kami selalu perlu dap satu sama lain. Nombor 2 dan high five. Kenapa awak berpusing? Agak pelik. Nombor 3 saya rasa. Sekarang apa helah yang kita lakukan ketika kita bertemu di sekolah? Apa? Kenapa pilih ini? Pasti bukan Tomassor. Saya tak tahu. Baiklah. Nombor 4. Oh, suka keyakinan itu. Awak tahu apa itu jabat tangan yang cukup bagus. Saya rasa saya boleh rasa Tomassor nombor 5 jika awak Tomassor sebenar. Boleh tak awak buat jabat tangan double bubble? Baiklah, mari kita lihat. Awak bagus setakat ini. Apa macam mana awak tahu ini? Macam mana awak tahu ini? Jabat tangan double bubble sangat rahsia. Baiklah, sekarang untuk keputusannya. Siapa yang buat ini? Betapa bodohnya ini. Tapi sesiapa yang buat ini, awak tahu apa? Saya dah buat keputusan. Saya dah buat pilihan saya. Adakah awak pasti? Ya, Tomassor bukan peserta the nombor 2. Ya, saya tahu. Saya tahu Tomassor bukan satu. Bukan satu. Alice. Saya beri petunjuk kepada awak. Saya juga tidak fikir ia nombor 3. Buka mulut awak. Ya, bukan Tomassor. Tinggal 2 sahaja betul-betul sukar. Keputusan 5 memang sangat bagus. Dan nombor 4 saya rasa itu Tomassor. Saya tak tahu kenapa dan saya rasa Tomassor adalah peserta nombor 4. Tolong ya, apa khabar Tomassor? Saya selamat. Tiada lagi tatu. Awak akan nampak cantik dengan nama saya di muka awak. Ivan. Ya. Tidak, saya tidak fikir begitu. Saya tidak mahu nama awak di dahi saya. Jadi terima kasih semua. Langgan saluran saya jika anda percaya pada persahabatan sejati. Ya. Hey Maria, maaf saya rosakkan telefon awak. Ini yang baru. Ops, saya tak patut kacau papan awak. Tunggu. Apa? Hey, pulangkan balik.